Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Az-Zariyat ayat 15 dan 16 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Kenapa? Kerana mereka dahulu di dunia qabla zalika muhsinin, dia suka buat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan teman-teman muslimin muslimah, warga kerja kumpulan UEM dan khususnya jemaah tetap di surau mercu UEM kita ini. Marilah kita bersama-sama pada tengah hari 10 Syawal 1446 Hijri ini untuk kita sama-sama menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita diberi keizinan dengan rahmat Allah sempat kita melalui ibadah pada bulan Ramadan yang lepas, dan kita masih lagi dipanjangkan usia sehingga hari ini. Ya? Kita kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Amri ummati ma baina sittin ila sab'in." Dia kata umur aku ni antara 60 jarang-jarang lebih 70. Ya? Sekadar perkongsian, salah seorang juru nikah di kawasan Gombak kami, kan, umur 46 tahun. Tuan ni muda sangat dari saya, 10 tahun lebih muda, kan. Hari raya pertama sesak nafas, ditidurkan, raya kedua kembali ke rahmatullah. 46 tahun, sihat segar, kan. Tough badan pun nak, kan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kitab kita akan sambung pertemuan ini pada halaman 308, kan. Di akhirat kelak ada 5 situasi yang kita pernah lalui. Pada pertemuan bulan 3 hari itu, kita lihat bagaimana disebutkan dalam kitab kita. Terdapat 4 perkara yang tidak dapat dirasakan nilainya oleh manusia, kecuali setelah merasakan 4 perkara pula. Kan? Iaitu orang tidak dapat mengetahui nilai hidup kecuali dia mati. Ni dalam 306 itu ulang balik. Tidak dapat mengetahui nilai kaya kecuali setelah jatuh miskin. Tidak dapat mengetahui nilainya sihat kecuali jatuh sakit. Dan tidak dapat mengetahui berharganya masa muda kecuali bila dia telah tua. Dalam riwayat lain dinyatakan, seseorang tidak dapat mengetahui nikmatnya syurga kecuali setelah dia dimasukkan ke dalam neraka. Nampak disebut. Macam juga hadis yang Nabi sebut, yang kita selalu dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irtanin khamsa qabla al-khamsin." Rebut yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qablal haramik, kan? Sihat sebelum muda sebelum tua. Dah. Wasihataka qablal haramik, dia kata sihat sebelum sakit. Ya? Memang ustaz balik ke kampung dah di lebaran itu, kan? Jumpa satu tuan haji lahir tahun 57, maknanya 68 umur dia. Ya? Dah. Dialah yang selalu kita berurusan, kita nak agihkan daripada sumbangan tokoh-tokoh korporat di Kuala Lumpur. Yang hari itu muram dia, tanya pasal apa ji? Tanya tak nak jawab, anak dia bagi tahu. Dah dapat detect
kidney failure stage 2. Stage 2 dah kita dah lain dah itu ke, bahagian masing-masing. Kan? Jadi kita semasa sihat ni dalam keadaan kita masih lagi istiqamah dan dengan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Sebab tu ulama sebut antara orang yang rugi bila dia dapat peluang bulan Ramadan itu dua perkara. Iaitu yang pertama, bila dia hanya alim pada bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan saja alim. Kan? Lepas bulan Ramadan dia back to normal, rugi. Kan? Dan yang kedua, bila dia tak nampak perbezaan Ramadan yang dia lalui dengan peluang Allah bagi itu dengan bulan-bulan yang lain. Ada anak muda kita tanya apa beza Ramadan dengan bulan lain? Tak tahulah Ustaz, kat ofis kami Ramadan 4.30 balik. Kalau tak Ramadan itu rugi kan. Dia kata di akhirat nanti terdapat 5 situasi yang kita mesti lalui. Mesti, nak tak nak mesti lalu situasi ini. Situasi yang pertama ketika dibangkitkan daripada kubur. Kan kita dah belajar pada halaman 246 hari tu kan. Bagaimana Saidina Muaz tanya Nabi SAW 246 ke halaman berapa tu kan, tentang surah Abasa, yang peristiwa besar. Ya Nabi kata, ya Muaz, ini soalan ni soalan yang besar. Dia kata umatku nanti akan dibangkitkan daripada kubur menuju ke yaumul mahsyar dalam 10 keadaan. Kita dah belajar itu kan. 10 keadaan bergantung kepada amalan yang dia buat atas dunia. Ini yang kita kena lalu. Bila bangkit daripada kubur, ini kita akan lalui kan. Dan dia kata apa? Suatu lagi yang kita kena ambil manfaat betul-betul ada dalam satu hadis Ustaz mengajar malam tadi dalam kitab dosa-dosa besar. Hadis Sahih Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata suatu hari kami dalam musafir dan Rasulullah SAW agak lewat datang. Jadi kami pun nak solat. Rasulullah tengok kami ambil wuduk. Dia kata kami tak sempurnakan basuhan di kaki tu. Nabi kata celakalah. 3 kali Nabi sebut. Orang yang hollow macam ni je basuh kaki, yang basuh wuduk kaki tu dia tak sempurnakan macam tu. Dan dalam hadis tersebut Nabi kata lebihkan basuhan di dahi itu akan menunjukkan besok tanda-tanda di akhirat berserinya daripada tu. Hebat kan? Jadi kita kena sempurnakan. Dia kata yang kedua, selepas situasi ketika dibangkit daripada kubur, kita akan ada pula keadaan bangkit menuju ke tempat hisap. Halaman 308 kitab kita bawah sekali. Situasi ketika dihisap, situasi keadaan ketika menuju tempat pembalasan, dan situasi di tempat tinggal mereka yang abadi di akhirat. Ada 5 situasi. Baik. Hari ini kita nak tengok 5 yang kita akan hadapi ni. Sebab orang yang cerdik, Al-kayyisu man dana nafsahu ay man hasaba nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni, dia ikut, dia buat apa ini untuk selepas kematian dia. Kan? Sebab tu dalam ayat surah Az-Zariyat tadi kita sebut innal muttaqin, orang bertakwa ni jannatu wa'uyun, dia akan duduk dalam syurga kan. Siapa orang tu? Dia kata sebab di dunia dia qabla, dia kata al-muhsinin, dia buat perkara-perkara baik. Kalau kita tengok ayat tu, perkara baik yang dibuat antaranya orang yang pada waktu malam dia tidur sedikit daripada waktu malam sebab dia bangun untuk solat malam, dan juga dia beristighfar sebelum keluar fajar. Maknanya kan, kita tak cerita bulan Ramadan itu, kita cerita bulan sekarang. Ramadan semua bagus kan. Ada kita pergi kuliah subuh, dia kata Ustaz, saya tanya mana biro dakwahnya. Dia kata biro dakwah bulan Ramadan, jadi dia datang subuh Ustaz. Tu terkejut kita. Dah subuh bulan Ramadannya, bulan tak Ramadan ni jarang-jarang. Dia kata parah macam tu dah kan. Jadi kalau bulan sekarang ni kita dah 10 Syawal, daripada 1 Syawal itu kita tengok kan. 1 Syawal pun banyak yang kecundang tu tak pergi solat subuh tu. Dia kata Ustaz kat kampung jauh Ustaz. Baik kalau dia berjemaah kat rumah ramai-ramai okey kan. Dia kata duduk dekat homestay Ustaz, macam-macam kan. Jadi daripada 9 hari kita melepasi Syawal ni, adakah sama kita bangun ataupun lebih baik daripada yang sebelum Ramadan itu? Kita 4.45. Sekarang subuh pukul 5 ataupun pukul 6.2 minit. Kan? Tak paling kurang macam dulu pun tak apa. Tak kalau tak bertambah tak kurang. Kan?
Sebab kita buat solat tahajud 2 rakaat dan solat sunat taubah. Ya, lepas tu kita beristighfar atas jadah sampai muazzin melawat azan, kita pergi. Kan? Sebab tu kaedah orang tua-tua dulu dia suruh cari rumah, kan? Dia kata carilah rumah di tempat yang teduh. Kita tak faham, kan? Dah teduh ni rupanya dekat dengan surau. Kaedah dia. Rumah beli ni biar ada kat surau dan taman tu, kan? Tu kaedah. Ya? Jadi kalau yang tu pun kita dah gagal, maknanya kita kena hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, kena hisap diri kita balik, kan? InsyaAllah saya yakin jemaah di surau Mercu UAM ni okey, alhamdulillah, kan? Paling tak bertambah pun dia back to normal, tapi still sama, tak ada masalah, kan? Ya. Kalau ustaz tak ingat ustaz sebab hari tu balik kampung baik, kalau tak ingat pagi tadi lah. Nah, takkan tak ingat pagi tadi dah, kan? Bangun tak? Bangun ustaz, kan? Solat qabliyah subuh man shalla salatan qabla al-fajr 2 rakaat sempat tak? Dia kata ustaz, bila tu iqamah cepat sangat? Bila cepat ke dia lambat? Ada, kan? Dan qabla al-fajr ni jangan tinggal kok mana-mana pun, kan? 2 solat sunat yang paling besar. Rugi kita, kan? Dan sempurna hidup kita. Perjalanan pagi tu senang, tak rasa berserabut dah, kan? Baik. Dia kata apa? Kita tengok keadaan pertama yang disebutkan oleh tuan punya kitab Imamul Qurtubi yang semua akan lalu. Dia kata iaitu keadaan ketika dibangkitkan daripada kubur. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Semua daripada kita jadi mayat. You dah yakin? Nah. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun, akan dibangkitkan balik di yaumul mahsyar nanti, iaitu daripada kubur. Tiupan sangkakala yang kedua. Dia kata apa? Ketika dibangkitkan keadaannya dari dalam kubur, maka orang kafir dalam keadaan sempurna panca indera dia, anggota badan dia. Dalil dalam surah Yunus ayat 45. Ada. Orang kafir bangkit daripada kubur pun sempurna. Kita orang mukmin lagi-lagilah. Qala Allah Ta'ala, surah Yunus ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari. Dia kata yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Ingatlah pada hari ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan mereka. Orang kafir ni mereka merasa seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia, melainkan sesaat sahaja pada siang hari. Pada waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tak dapat petunjuk. Tak dapat petunjuk, kan? Sebab tu kalau kita belajar dalam kitab hadis 40, hadis 40. Kalau tua-tua kat kampung tahun 80-an dulu, orang dulu dia tak mengorak sangat tahun 80-an. Kalau dia pergi cari calon isteri, saya pernah ikut abang dulu tahun 80, kita baru tingkatan 1, ikut dia, kan, nak cari calon. Dia tak tanya kerja apa dulu. Anak siapa, kan? Mengaji kita hadis 40 habis. Dia tanya macam tu dah, kan? Dahsyat, kan? Hadis 40 habis ke tak habis? Jadi ada dalam hadis al-hadisur rabi'un wal 'ishrun, hadis nombor 24, hadis kursi daripada Abu Zar Al-Ghifari, daripada Jundub bin Junadah, kan? Orang yang tak pernah terima amanah ni. Sebab Nabi kata orang terima amanah ni, wahai Abu Zar, qawiyun, kena kuat, kan? Kita tiba-tiba katakan contoh di Selangor, kan? Pemilihan nazir-nazir masjid hujung tahun ni, kan? Dah habis dah, cepat je 3 tahun. Lepas tu ada dengar-dengar ura-ura kata amil zakat ni tak payah bubar lah, kan? Teruskanlah. Ada yang lawan. Kalau semua kalau tak bubar, bila pula giliran kami nak jadi amil? Aduh, dah, kan? Bukan senang tu, kan? Baik, dia kata apa? Dalam hadis tu Nabi SAW sebut hadis kursi, kan? Allah SWT kata sesungguhnya kamu sesat kecuali yang dapat hidayah daripadaku. Ni. Lalu dia kata orang-orang kafir ni dia berbisik sesama sendiri. Dalam surah Taha ayat 103, qala Allah Ta'ala yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Mereka berbisik-bisik sama mereka, kamu tidak tinggal di dunia melainkan hanya 10 hari. Tak? Kan? Ni bila hari kebangkitan ni. Tak?
Dia kata apa? Itu beda kita dengan non-muslim. Dah, dia tak percaya kepada hari kebangkitan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kan? Baik, dia kata apa? Juga dalam surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun daripada kuburnya menunggu keputusan Allah SWT. Kan? Ini pada hari yang akan dibangkitkan. Ni keadaan pertama. Dah. Baik. Dia kata keadaan kedua pula, iaitu ketika mereka berangkat menuju ke tempat hisab. Ini kena ingat, amalan-amalan soleh yang kita buat, ia semuanya dicatatkan. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Dah, semua amalan-amalan baik ni dicatat oleh dua malaikat raqib atid. Tetapi tidak semua amalan akan terus diambil kira untuk dihisap untuk orang mukmin kecuali solat dia sempurna dulu. Dah, inna awwala ma yuhasabu bihi ala 'abdihi fil yaumil akhir as-salat. Ikut mana-mana solat dulu. Tu dia hold dulu sehingga solat kita selesai baru akan diambil kira amalan soleh ni. Kan? Keadaan yang kedua iaitu ketika kesemuanya berangkat menuju ke tempat hisab. Pada mizan yang Nabi SAW sebut kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pernah bila Nabi SAW tanya dia dalam kitab Mustik Hadis. Nabi kata, ya Anas, Nabi tengok dia, dah lama kamu duk tolong aku ni, khadimur rasul. Kalau Anas ni, kalau hadis dia Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu khadimur rasul, dia akan tambah khadam ataupun orang yang membaktikan diri pada Rasulullah SAW. Nabi kata, mintalah ya Anas, kan, mudah-mudahan aku akan doa pada Allah SWT, Allah makbulkan. Anas kata, apa ya Rasulullah SAW? Tak boleh dah doa supaya di akhirat esok di syurga aku duduk dekat dengan kamu. Nabi kata, minta yang lain. Nah, dia nak yang tu juga, kan? Sampai Nabi kata, baiklah kalau macam tu ya Anas, aksirus sujud, banyakkan sujud. Banyak maknanya banyak solat, kan? Banyakkan sujud ni banyak solat, kan? Hatta kalau ikut di dalam tafsir dalam apa ni surah apa tu, dia kata siapa yang datang kepada Allah SWT, kan? Dia kata dalam keadaan mujriman, keadaan dia berdosa besar, fa inna lahu jahannam, akan dihumban ke neraka jahannam. Dia kata bila dengan rahmat Allah SWT ataupun dengan syafaat dia dikeluarkan daripada neraka jahannam, tak terbakar ni, dari tempat sujud tak terbakar, kan? Hebat, mulianya ni tempat sujud ni, kan? Jadi kalau orang ni dia tak sujud macam mana tu, aksirus sujud. Jadi Anas ni Nabi sebut kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia kata, Anas kata nak jumpa ya Rasulullah kat mana di akhirat besok? Nabi kata 3 tempat aku tak tinggal, kan? Pertama di mizan, tempat timbangan mizan ni, sebab Nabi SAW sebut apa? Aku nak pastikan umat aku, kalau aku boleh bagi syafaat, aku akan bagi untuk beratkan belah kebaikan. Di mizan ni dalam surah apa tu, ayat 47, dia di bawah arash. Nanti kita akan bincang ke depan, kan? Belah kanan timbangan kebaikan, apa ni, sebelah kiri sayyiat, keburukan. Tu ni dia kata menuju ke tempat hisab. Ketika itu juga mereka dalam keadaan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kan? Dia kata asurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Zalim ni bukan bermakna, ya dari segi kaedahnya zalim kita menganiaya orang. Zalim juga kita tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Zalim. Kita tak letak sesuatu tempatnya. Contoh paling senang. Kata kita tengah duduk kuliah ni, kan? Kata contoh, saya ambil contoh Tuan Ghani lah. Minta maaf saya kenal dia, kan? Tuan Ghani pun duduk, kan? Maklumlah baru lepas Syawal ni, tak tahu ni baru kuliah ke berapa kot, ketiga ke empat mungkin tak, kan? Tuan Ghani pun dengar, tak berapa sedap tajuk hari ni, kan? Lima situasi dah. Dan dia pun, kan? Dia pun buat betulkan kopiah tu, lah.
Lepas tu duduk sekejap lagi dah 45 minit hampir. Dia pun sandar kat dinding tu, akak lutut tu, ambil kopiah letak kepala lutut. Tu zalim tu. Sebab kopiah duduk kat sini. Bukan duduk dekat kepala lutut. Nampak tak? Nampak zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, dikira zalim. Jelas Dia kata apa? Kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka. Sebab itu kalau diikut dalam surah Az-Zariyat tadi, orang innalil muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang bertakwa duduk di dalam syurga ni, ada mata air memancar pada dia, sebab qabla zalika muhsinin, dia dulu buat baik. Antara buat baik lagi yang disebut dalam Quran. Tadi dia bangun solat malam buat baik. Dia beristighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sehingga azan subuh berbunyi, tu pun buat baik, muhsinin. Dan ada 3 lagi muhsinin yang disebut dalam Quran, yang jelas lah, kalau kita dapat ambil 5 ni pun okey dah. Dia kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Wal kadhimina bil ghaidh wal 'afuna 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3 perkara tu. Surah Ali Imran ayat 134 kalau tak silap. Ni Nabi Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang buat baik. Ni 3 perkara tadi. Dia bersedekah dalam keadaan sembunyi pun boleh, dalam keadaan terang-terang pun boleh. Tapi lebih baik sedekah dalam keadaan tangan kiri tak tahu tangan kanan sedekah, Dan bersedekah ni bukan senang. Percayalah, Kita tengok kadang-kadang rumah kita tak, kita balik kita kata bagi kat jiran sebelah. Dia bagi elok, tapi lama-lama dia akan cakap dia terkeluar dari hati dia. Yelah bang, dia kata saya pun suri rumah juga, Dan orang sebelah pun suri rumah. Kita anak lagi kecil, dia anak dah bekerja semua. Sepanjang 20 tahun duduk tak pernah pun dia bagi kat kita. Asyik kita je bagi kat dia. Tengok itu mengungkit-ungkit pemberian tu dosa nombor 40 dalam kitab Al-Khaba'ir. Kita bagi, kita ungkit tak boleh. Kan saya ambil contoh ini, kata ni surau bukan surau company, surau di taman contoh, Katakan ni kita tukar kapet baru, harga dia 75,000, Lalu hampir nak deadline, pengurusan kata kita masih short dalam 8,000, Kalau ada siapa-siapa demo, lalu ada seorang tu dia demo 8,000, seorang individu demo boleh pasang. Jadi bila hari mula-mula Ramadan, dia pergi cakap dengan orang sebelah. Dia kata lawa tak kapet. Orang sebelah kata lawa. Kalau anak tak bagi tu 8,000 tak pasang lagi. Dia mengungkit pemberian, tak boleh. Pemberian ni tak boleh ungkit. Sebab tu kita tengok ada beberapa tokoh korporat kita, dekat kita tokoh korporat, bolehlah sebut tak apa sebab dia dah meninggal tak boleh sebut. Dia meninggal baru orang tahu berapa masjid dia buat. Saya ambil contoh, saya ada kuliah di sebuah tempat di kawasan Gombak ni. Allah yarham CEO MTD, Allah yarham Tan Sri Dr. Nik Husin, Bila dia meninggal baru kita tahu, dekat Thailand ada 5, dekat Gombak saja ada 1.3 juta dia baru meninggal baru tahu, tu hebat buat masjid tu, Kita baru bagi meja penceramah kat surau, semua orang tahu. Satu-satu Korea tahu, jadi tu dia kata wa anfiqu mimma razaqnahum fi sirra wa aliyatan, dia bersedekah, dan yang kedua dia memaafkan ketika dia nak marah. Ini cukup susah, Tak apa ustaz, cerita yang sebenar juga berlaku pada ustaz hari Jumaat lepas. Dahlah kita baru balik hari Jumaat, kita baru penat lagi balik jauh Golden Sand. Ada satu anak muda datang, dia kata dia nak sayembara, nak kahwin cepat, nak kahwin. Kata bila? Kalau lulu hari ni nak kahwin. Saya kata kalau macam tu kena kahwin kat pejabat agama. Iyalah dia tu, Kata borang dah lengkap. Lengkap kata dia. Bila dia datang, satu pun tak dekat, tak ada, Tempat nak sign pun tak ada. Kita pun kata kat dia, ni tak boleh, kena balik. Dia kata ustaz apa ni ustaz? Benda mudah pun ustaz, benda baik ustaz menyusahkan benda baik. Nampak tak Kata bukan benda menyusah, tapi nak kena sign kat mana? Lepas tu dia pun pergi datang balik, surat nikah wali tak ada. Dia basuh ustaz kat depan tu, Kita memanglah ingatkan kau pihak tak lawan lah, diam je kita. Kata kena pergi pejabat kamu. Dia keluar daripada rumah tu, Dia boleh cakap lagi.
Apa punya ustaz ni kan? Tak tahan kita. Bila macam tu, dah kita pun dah tak tahan dah. Kita pun hampuk dia balik. Sampai kat pejabat kamu telefon. Dia kata, ustaz tak boleh cakap macam tu. Nampak tak kan? Bukan senang. Sebab tu saya nak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari dia duduk dengan Nabi SAW. Lalu datang kafir Quraisy, duduk probok dia. Nabi duduk sebelah. Bila kafir Quraisy tu tengok dia okey, cerita pula tentang Abu Quhafah. Kutuk pula ayah dia. Kutuk ayah dia tak boleh. Kan? Nabi pun bergerak. Bila dia tanya Rasulullah SAW, pasal apa masa aku diam tadi, tuan duduk. Dia kata, masa kamu diam tadi Abu Bakar, malaikat tolong jawab. Bila kamu mula jawab, iblis dah datang. Syaitan dah datang, aku tak nak duduk dengan syaitan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ni goda anak Adam melalui aliran darah. Kan? Payah kita. Kalau tak payah macam tu lah, kita balik kampung raya tengok jiran sebelah parking depan rumah. Pukul 2 pagi kita sampai. Mula nak marah tu. Nak kan? Payah. Wala'afuna anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Ini sifat hebat ni. Sebab tu di akhir 10 malam tu kan disuruh untuk baca doa Allah, Allahumma innaka afumun karim, kan, tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, dia kata apa? Keadaan ketiga ketika mereka dihisap. Dalam keadaan ini panca indera mereka juga sempurna masa nak hisap tu, sehingga dapat mendengar pertanyaan, membaca buku catatan amal mereka, bercakap kepada amalnya ketika anggota badan memberi persaksian terhadap segala yang dia lakukan kejahatan atas dunia. Mereka dapat mendengar semua itu, dan Allah SWT memberitahu keadaan mereka ini ketika mereka berkata. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Yang ada surah-surah baca malam Jumaat, kan? Ada. Kalau kita tengok jadual pengajian, ada bacaan Yasin, ada bacaan surah Al-Kahfi, kan? Ada dia kata surah Yasin ni tak ada dalam ustaz, tak ada dalam sunnah, kan? Tak payah. Okey, kita kata baca surah Al-Kahfi. Tak datang juga dia yang cadang tu. Dia kata surah Al-Kahfi panjang ustaz, berterabur tu imam bawa. Pula dah, kan? Jadi jumpa sekali lagi dia tanya, ustaz macam mana surah tu, baca lagi surah Yasin. Dah, kita dah bakar habis dah surah Yasin. Allah, ustaz jangan main-main. Kita jawab macam tu dah, kan? Banyak sangat komplain dia tak datang. Dia kata iaitu ketika mereka dihisap, dan dia kata mereka dapat mendengar dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Qala Allah Ta'ala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fih. Dia kata, dan diletakkan kitab catatan amal. Lalu kamu akan melihat orang yang bersalah atas dunia dulu takut terhadap apa yang ada dalam kitab tu. Halaman 310 bawah sekali. Ni surah Al-Kahfi ayat 49. Wa yaqulu, berkata orang yang tengok kitab tadi, semua kita yang tengok kitab di akhirat nanti. Dia kata apa? Ya wailatana, celaka sungguh. Ma li hadzal kitab jenis apa ke ni? Ma li hadzal kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tak tinggal langsung. Yang kecil pun catat, yang besar apatah lagi. Semua dicatat. Dia kata apa? Illa ahsaha, dan melainkan dicatatkan semuanya. Wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada, dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Semua ditulis. Ini yang tak tahan ni, kan? Sebab tu bertaubatlah, kan? Bertaubatlah kita, sebab di akhirat besok akan datang taubat. Taubat yang kita selalu bertaubat tu, dah sampai orang-orang yang buat maksiat, dah orang kafir pada kata saya dah bertaubat sekarang tak guna dah, kan? Masa tu. Dia kata apa? Kalau bila matahari terbit daripada tempat dia terbenam, Nabi sebut, kan? Maka tak ada peluang dah. Dan dikatakan juga kulit menjadi saksi. Kulit pun jadi saksi di akhirat besok. Apa yang kita buat? Bukti surah Al-Fusilat ayat 21. Kan? Ini situasi yang ketiga. Tadi daripada kebangkitan menuju ke Yaumul Mahsyar. Kan? Lepas tu duduk di Yaumul Mahsyar. Ni ketika nak hisap. Ada. Dia kata apa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, pasal apa kamu jadi saksi terhadap kami? Kulit boleh bercakap. Qalu, berkata kulit tadi, qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai', yang menjadikan kami dapat berbicara, Allah juga yang menjadikan segala sesuatu yang berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah
dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, wa ilaihi turja'un, kepadanya kamu dikembalikan. Kan? Sebab tu kita bila habis saja bulan Ramadan ni lain beza kan? Nampak? Kita tengok. Malam ni ustaz ada satu tempat kuliah kan? Biro dakwah dia telefon. Pada suruh solat Jumaat tu. Dia kata, ustaz kita minta maaf ustaz, tangguh dulu. Kami dah buat kajian dalam 8 orang 9 orang je datang. Ish. Surau Jumaat bukan surau biasa. Apa tu? Pasal apa jadi macam tu? Kan? Tak. Kita bukan kata ada apa pun, tangguh pun okey kan. Jadi nak terkejut kita kalau surau biasa tangguh okey, ni surau Jumaat. Surau Jumaat kan. Macam mana boleh bagi alasan tak ada orang surau Jumaat tu? Pelik tu kan. Sebab tu dalam surah Yusuf ayat 53. Dengar ya. Kita masa bulan Ramadan itu wafusiyati, apa dia kata wafusidati syayatin, syaitan dibelenggu. Tapi kita ada lagi musuh iaitu nafsu. Dah dalam surah Yusuf ayat 53. Qala Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammarah bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, kata Nabi. Dan sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dah ada jemaah sebut kan, yang ustaz duk kuliah 3 hari, ustaz dah bangun malam tadi nak sahur ustaz kan, nak tahu puasa 6. Dah dia boleh datang balik ustaz, dia kata tak apa, lambat lagi, baru 8 Syawal, ada 22 hari lagi. Tengok tu apa tu, bisikan apa tu dah kan. Dah. Dan ada juga yang bersemangat buat elok, dia kata ustaz dah elok dah, Isnin buat, Selasa, Rabu hari ni kan, Khamis, Jumaat, patut hari Sabtu dah boleh selesai. Banyak pula dah dia kata datang jemput, tak pernah jemput kan. Oh datang jemput, dia kata kena datang. Ustaz, bila macam tu kan, puasakan sunat, jemputan kan wajib. Pula dah pandai pula dia guna hukum tu. Boleh, kalau dia nak puasa boleh, dia pergi aje lah. Dia pergi, dia visit dekat tuan rumah. Tama Haji, Ana dah hari ke-6 hari ni. Ana kalau tinggal memang payah nak sambung balik. Apa tak kan? Payah. Sebab itu dah disebut juga kata para ulama, antara berkesannya kita melalui Madrasatul Ramadan, cepat kita buat yang Nabi kata, man shoma ramadana summa atba'ahu sita min syawal. Ya. Dah. Tapi kalau kita dah buat awal, jangan kita sibuk pula pergi surau kan. Kita pergi kuliah, ustaz nak air kan. Nah, kalau kuliah Zuhur atau kuliah Duha. Kata boleh, ustaz tak puasa. Dia tanya pula macam tu dah kan. Kata ada 2-3 hari lah, tak habis lagi ustaz. Kata entah dah habis. Saya lagi raya kedua je terus buat ustaz. Laju lah. Senang ustaz nak pergi open house. Ibadah akan rosak sebab riak. Dia jatuh atas riak. Sebab tu disebut oleh ulama-ulama muktabar kan, untuk kita istiqamah kan. Untuk kita istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu kan, orang yang menyatakan ketauhidan Allah SWT dan dia istiqamah ni, ialah selain daripada hasibu anfusakum, nilai diri kita tengok kan. Dengan umur macam kita pergi reunion sekolah itu, ada 146 orang satu batch, banyak lelaki yang pergi. 12 lelaki pergi. Kita pun tengok, lebih kurang. Jadi muhasabah, takut kan. Ada yang meninggal dalam tidur. Saya baca media sosial itu, ada artis ke apa meninggal dalam tidur kan. Umur 50 berapa kan. Sebab tu kalau meninggal dalam tidur ni bahaya kan, tak sempat, melainkan kita dah sebelum nak tidur tu kita usaha kan, bacalah ayat-ayat dan seumpamanya. Dan dia kata yang paling penting sekali, perbanyakkan doa pada Allah SWT supaya istiqamah. Kan. Dan dia kata apa lagi, cari sahabat yang kalau kita bersahabat dia, kita akan pergi ke arah kebaikan. Ngetih tu ngetih lah, tapi ke surau dulu. Kita cari sahabat yang seumpama itu. Dan dia kata kalau boleh untuk jadi motivasi juga, bacalah sirah Nabi dan juga sirah para sahabat yang dijamin masuk syurga. Tapi bagaimana ibadah dia, dah confirm kan. Kita ni yang tak tahu kok mana lagi ni kan. Baik, umur kita ni tuan-tuan ni dah umur cemas. Umur cemas kan. 56 lambat lagi ustaz. Lambat bila? Lambat 60. Berapa yang umur 50-an dah pergi kan. Dia kata apa? Baru ni di kumpulan perbankan RHB kan, kita pergi kuliah. Dia kata ustaz, tengah bulan ni pencen, tengah bulan ni. Saya dengar baru ni lepas raya pun ni meninggal
Kan? Nak masuk 60 ni, tengah bulan 4 ni 60 kan. Tak tentu. Sebab tu ambil pengajaran. Bila kita tengok, sebab tu Sayyidatina Aisyah kata kalau hati keras kan, selalu ziarah orang yang nazak sakit ataupun pergi ziarah kematian atau pergi tempat-tempat perkuburan. Nah, dikubur. Dia kata apa? Dan keadaan yang keempat, ketika mereka berangkat nak menuju ke neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum qalu bala. Kan? Dan dihalau semua yang dah confirm masuk neraka ni secara berombong-rombongan sehingga sampai di depan pintu neraka. Malik Zabaniyah tahan. Malik Zabaniyah tahan. Kan? Dan dia kata apa? Tak ada orang bagi tahu ke masa duduk atas dunia dulu? Tak ada orang bagi tahu. Kan? Sebab itulah kan disebut dalam surah Al-Munafikun ayat 10 orang yang nak mati apa dia sebut kan dia minta kepada Allah SWT wa iza jaa ajaluhum dekat dengan kematian dia nak minta tangguh kan alladina yunfikuna mimma razaqnahum ada surah Al-Munafikun ayat 10 tu kan dia kata apa ketika mereka berangkat dihalau menuju ke neraka, ketika itu Allah cabut pendengaran, cabut penglihatan dan lidah mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-97. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, sekali-kali kamu tak dapat penolong daripada dia. Baik. Dan dia kata apa? Keadaan yang kelima. Halaman 312, iaitu keadaan yang kelima. Iaitu keadaan ketika mereka telah berada dalam neraka. Jadi kita orang mukmin ni kalau dia meninggal dunia, dia kalimah la ilaha illallah kekal, istiqamah ada, dia tetap akan keluar daripada neraka. Kan? Sama ada dia dibalas dengan dosa yang dia tak sempat bertaubat dahulu. Dan juga ada ataupun dengan rahmat Allah SWT dia dikeluarkan sebab dia ada kalimah la ilaha illallah. Dia kata apa? Keadaan ketika mereka dalam keadaan neraka dihalau yang berlaku di neraka. Dalam keadaan ini mereka terbahagi kepada penghuni asli dan penghuni sebagai balasan akan perbuatannya. Mereka yang dinyatakan sebagai penghuni asli adalah telah melalui perjalanan daripada tempat hisab sampai ke pinggir neraka Jahannam dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Inilah penghinaan untuk mereka dan membedakan antara mereka dengan yang lain. Ni kan. Kemudian dikembalikan panca indera sehingga mereka dapat melihat api neraka dan seluruh azab yang disediakan. Malam tadi ada kuliah maghrib tadi ada muslimah tanya kan. Dia kata ustaz, baik macam kami muslimah ni kan. Kami kena qada sebab uzur kan. Lepas tu lepas ni dah dalam bulan Syawal ni mana kami nak buat yang afdal dulu, nak qada dulu kan, qada pas uzur pula tak sempat untuk puasa sita min Syawal. Nak puasa nak. Dah kalau tanya lebih afdal, memang afdal qada dulu. Memang kok mana-mana pun. Dah, memang dia kena asingkan lagi afdal. Tetapi dah kalau dia nak buat yang puasa sunat 6 dulu untuk muslimah. Jangan muslimi kata saya nak qada dulu. Dia pun qada juga muslimi uzur apa? Tak kan? Jadi dibolehkan untuk muslimah sebab dia dalam keadaan takut dia uzur, takut waktu tu pendek. Qada ni sampai ke Ramadan sekali lagi boleh. Kan? Ada muslimah malah tanya. Dia kata apa? Dalam surah Asy-Syura ayat 45 boleh tengok. Kan? Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'in, dan mereka akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk hina. Kan? Panah api neraka ni kita tengoklah apa yang berjadi di Putra Haid tu kan. Sampai cari kereta dan kita tengok tu api dunia tu berapa persen kan, nampak tak kan? Kalau kita dengarlah daripada media sosial dan seumpamanya kita boleh lihat kan. Baik, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada halaman 314 bahawa mereka akan memanggil penghuni syurga kan, surah Al-A'raf ayat 50 kan. Yang lain tu dia terangkan benda yang samalah. Mana 5 keadaan yang kita akan lalui daripada dibangkitkan daripada kubur,
menuju kepada yaumul masyad, berangkat menuju tempat hisab, keadaan ketika dihisab, dan menuju tempat pembalasan. Bila ditanya kepada Nabi SAW, siapakah di kalangan umatmu yang mula-mula menerima buku catatan sebelah tangan kanan? Nabi sebut Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Masa tu Nabi kata wajah Sayyidina Umar cerah seperti cahaya matahari. Lalu orang tanya, Ainal Abu Bakar? Mana Sayyidina Abu Bakar? Ketika Sayyidina Umar menerima buku catatan sebelah kanan, Sayyidina Abu Bakar telah dibawa oleh malaikat ke syurga. Nampak kan? Lagi hebat. Jadi begitu. Dia kata Allah SWT memberitahu mereka akan memanggil penghuni syurga dalam surah Al-A'raf, kan? Ayat 50. Qala Allah Ta'ala, kan? Ada soalan tak setakat ni? Ni baru-baru ni nampak macam slow sikit kan? Ada soalan tak? Belum tentu boleh jawab kalau ada soalan. Yang jadi ilmu. Ustaz boleh bawa malam ni tak ada kuliah, tangguh besok banyak. Besok banyak kuliah. Kalau ada soalan ataupun pandangan, kan? Boleh kita jadikan sebagai au ilmu yuntafa'u bih. Ilmu tu kita boleh bawa kepada tempat yang seterusnya. Boleh kan? Baik. Dia kata apa? Wanada ashabun nari ashabal jannah, dan penghuni neraka menyuruh penghuni syurga, an afidu alaina minal ma'i, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Lalu penghuni syurga menjawab, apa penghuni syurga menjawab? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu ke atas orang kafir. Maka minum diharamkan kepada kedua orang kafir, kan? Lalu Allah SWT juga memberitahu bahawa penghuni syurga, dia kata akan memanggil penghuni neraka. Samalah dalam keadaan ni. Baik, kita tengok peristiwa di mahsyar. Tengok peristiwa di padang mahsyar. Yang ni semua diterangkan tentang penghuni syurga dan penghuni neraka. Kita masuk dalam bab yang kelima dalam kitab kita, peristiwa di padang mahsyar. Halaman 319. Tuan ni peristiwa di padang mahsyar. Manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, tanpa alas kaki dan belum berkhitan, belum bersunat. Ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ni Ibnu Abbas ni antara orang yang Nabi sebut orang yang mahir tentang Al-Quran. Kat mana turun, di mana turun, bila turun, asbabun nuzul, sebab apa turun. Ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab tu bila kita tahnik mulut, kita tahnik mulut kan. Kalau kita dah jadi atuk, kalau kita tak panggil ustaz pun tak apa, kita tahnik sendiri cucu kita, lagi bagus kan. Tapi kalau ada orang alim kat tempat kita, kita panggil dia untuk ambil barakah pun boleh kan. Sebab tu bila dipanggil untuk tahnik mulut cucu ataupun apa, kita panggil atuk dia sekali untuk potong jambu tu, ambil barakah kan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami mengajar, dan baginda bersabda dalam satu hadis yang panjang, riwayat daripada Ibnu Abbas, hadis Muslim. Ya ayyuhan nas, innakum tahsyaruna ila Allah yufatan aratan ughlan, ila akhir hadis panjang. Dia kata apa? Nabi sebut hadis ni hadis sahih kan. Nabi kata, wahai manusia, kamu semua akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian, bertelanjang. Sebab tu ada hadis sebut, kalau kita nak jadi golongan yang mula-mula juga, antara yang terawal dapat pakaian, maka mudahkanlah kita menderma pakaian kepada orang memerlukan masa tu atas dunia. Nampak? Kan kita banyak pakaian. Banyak pakaian kita. Paling kurang contoh, kita duduk UEM kan. Kata contoh tuan ni, saya masa duduk kat bank dulu selalu dipilih untuk jadi Maudhu Rasul kan. Perarakan di ni dapat satu baju Melayu satu set, kopi songkok satu. Kadang-kadang tang elok tu dapat kasut, kalau tak guna kasut tahun lepas. Ada juga macam tu kan. Jadi baju yang kita pakai tu kita dah tak pakai sekarang kan. Kita duduk fikir budak-budak sekarang tak mau. Kita duduk tengok, paling kurang kita tengok saudara Bangladesh kita yang pagi duduk ambil kotak-kotak dalam tempat pembuangan sampah depan kita. Kita tengok dia pun orang yang solat, bila masuk waktu kita panggil dia. Kata, "Ji, ini solat nanti
Kan dekat surau ada tempat mandi, jangan pakai baju ni. Oh, dia kata saya tak ada baju, kita pun baju. Ini baju Melayu mahal tau, pakai. Nah, ada. Kita bagi pakaian kepada orang yang memerlukan pakaian masa duduk atas dunia, bagus. Kalau ustaz boleh cerita satu cerita benar. Seorang anak Korea, Ustaz Ali Korea, umur berapa dia kan? Dia meninggal dunia ketika solat subuh pagi Jumaat, ketika Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, jatuh dia. Masa tu public holiday, jemaah tu Ustaz duk kuliah kat lain. Dengar kata dia meninggal, kita datang balik. Kan? Meninggal betul-betul tengah duk sujud dah tak ada, kan? Solat subuh pagi Jumaat, tengah duk berdiri baca kunut dan turun sujud tu tak ada. Kita pun tengok apa hebat dia. Kan? Tak nampak hebat ya? Nampak lebih kurang macam kita je. Kan? Tolak pergi dah. Rupanya bila kita tanya dekat fungsi-fungsi Masjid Nazir, dia selalu akan pergi dekat surau dan juga masjid, dia jumpa dengan pengurusan. Dia kata saya nak minta satu hari, kata hari Minggu, tuan tolong umumkan kalau surau Jumaat, hari Jumaat lah, kepada semua qaryah yang ada pakaian-pakaian yang tak pakai, pakaian terpakai, kumpulkan dan dia akan dibawa di rumah anak yatim, rumah ibu tunggal dan sama. Itu kerja dia. Kan? Sebab tu dia meninggal. Hebat. Dan orang yang selalu mencari peluang untuk dapat manfaat tu. Betul, kita akan ditanya. Bang ni. Kan? Kita EJK surau. Banyak selalu dapat kain plekat saja. Cap gajah duduk masih penuh kan? Tapi tak pakai. Tak boleh. Kan? Kena bagi. Dia kata apa? Dan dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, tanpa alas kaki dan dalam keadaan belum berkhitan. Itu bila Nabi sebut tu, Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah SAW, tidakkah seseorang anzuru ba'da ila ba'di, tidakkah seorang akan duk perhati? Dah. Nabi kata, ya Aisyah, sebab huru hara kat situ, tak ada masa nak tengok masing-masing, tak ada masa. Tak ada masa, teruknya sampai tak ada masa nak tengok tu. Sebagaimana pertama kali diciptakan, dan kita akan dikembalikan sebagai janji yang telah ditetapkan. Dan sesungguhnya dia kata, ketahuilah manusia yang pertama sekali akan ditutup tubuhnya dengan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Ada sebahagian umatku yang akan diseret ke bahagian kumpulan kiri. Lalu aku berkata, ya Tuhanku, mereka sahabatku. Allah SWT menjawab, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selepas kewafatanmu, ya Muhammad. Kan? Lalu Nabi mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menyaksikan. Kan? Lalu dikatakan mereka melakukan perbuatan murtad sejak berpisah dengan Nabi SAW. Ridah ni boleh bunuh. Kan? Man baddalna fid din faqta'u. Siapa keluar agama boleh pancung, kan? Kat tempat kita ada keluar agama pancung. Dah kan? Nampak kan? Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Muawiyah, daripada Nabi SAW. Rasulullah menunjuk dengan tangannya ke arah Syam, arah Jazirah Syam. Syam ni kan dari kira Jordan dah, sepanjang sebahagian daripada Syria kan, Syam dah, bumi Syam ni. Dan dia bersabda, dari sana Nabi tunjuk sampai ke sini, sampai di Madinah Nabi tunjuk, semuanya dikumpulkan. Maknanya di akhirat tu daripada sana ke sini jauhnya, kan? Ada yang berkenderaan pergi ke Yaumul Mahsyar, ada yang berjalan kaki, bahkan ada yang berjalan dengan mukanya sendiri pada hari kiamat. Berjalan dengan muka, kan? Nah, mulut kamu semua akan memakai berangus. Makai apa tu? Apa macam cerita apa tu kan? Dia pakai penahan tu kan? Dia kata apa? Kamu semua menyempurnakan 70 generasi umat, dan kamu adalah yang terbaik serta yang paling mulia di sisi Allah SWT. Dan siapa yang memperkenalkan diri pertama kali dari kalangan kamu, pegang dia di akhirat besok. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Muawiyah. Ya. Dalam riwayat lain, Abu Syaibah kata, siapa yang pertama sekali bercakap dalam kalangan manusia, peluk dan pegang dia. Ya. Kata-kata Nabi SAW, ghullan maksudnya dalam keadaan belum dikhitan dan berwarna seperti debu, putih sedikit kemerah-kemerahan. Al-fidan, berangus dilapisi dengan suatu bekas seperti periuk
yang dijelaskan oleh Imam Al-Laits, Abu Laits As-Samarqandi. Maka kata Abu Ubaidah, perkara tersebut adalah kerana mereka dilarang bercakap sebelum anggota badannya bercakap. Kan dalam surah Yasin, dalam surah Yasin disebut kan, ayat yang keberapa tu dalam surah Yasin, 65 kan, ditutup mulut kita ni dan dibiarkan anggota badan berbicara. Tak nampak disebut. Jadi dia kata apa? Maka keadaan ini sama dengan mulut dikunci dengan suatu bekas seperti periuk. Sabda Nabi SAW yang mengatakan bahawa yang pertama sekali berpakaian Nabi Allah Ibrahim AS adalah penghormatan dan keistimewaan yang besar untuk Nabi Ibrahim AS, seperti keistimewaan terhadap Nabi Musa AS yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW yang sedang bergantung di bawah arash. Rasulullah SAW dapat keistimewaan sebagai orang yang pertama keluar daripada kubur pada kiamat. Nabi SAW kata, aku mula-mula keluar bila ditiup sangkakala kedua. Nabi bangun, dan yang kedua saya nak Abu Bakar yang mula-mula bangun. Yang ketiga saya nak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu para sahabat yang dikebumikan di Baqi'. Di Baqi'. Lepas tu Ma'la, kan? Lepas tu umat Nabi SAW yang beriman, dia kata kan. Dia kata oleh sebab itu, sekalipun Nabi Ibrahim AS merupakan manusia pertama yang berpakaian pada hari kiamat, bukan makna dia paling istimewa secara mutlak. Keistimewaan itu hanya salah satu. Yang ni istimewa macam ni istimewa macam ni dan seumpamanya. Sebab tu Ahmad bin Umar menulis dalam kitabnya, boleh jika dimaksudkan adalah manusia dalam hadis ini manusia yang selainnya, kerana perbincangan hadis tidak maksud pada manusia yang lain. Baik, di akhirat besok orang yang pertama sekali diberi pakaian. Kita nak berhenti dahulu Tuan Haji, sebab kita mula 1.55 tadi kan. Sekarang kita mula 12.55 dan sekarang 1.45. Nampak pun sunyi sikit tu kan, baru lagi kan. Jadi kita sambung pada pertemuan akan datang, iaitu orang pertama dapat pakaian Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Allah Ibrahim? Dan juga dia jelaskan tentang manusia sibuk dengan diri sendiri pada hari kiamat. Surah Abasa ayat 37. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nun yunih. Kan? Semua orang pada hari itu ada urusan masing-masing. Tak sempat. Nak ni nak jaga kepada orang lain. Semua kepentingan masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Teruskanlah istiqamah. Seperti mana kita duduk dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Sekadar itu saja saya mengucapkan selamat raya dan mohon maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah. Khususan keseluruhan jemaah surau mercu UEM, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.